Okey geng, Assalamualaikum Muhammad geng. So syukur pada Allah untuk penjualan ayam kampung kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ini pun ayam kampung pun dah berpasar dah. Kita pun berpasar dalam ayam kampung, insyaAllah. Dalam tahun depan kita akan cari satu tapak untuk kita akan ayam kampung untuk kedua lah, insyaAllah. So doakan, alhamdulillah. Jom makan. Aku lihat tak lama ni hari, alhamdulillah. Mari. Yang besar sini. Yang besar. Makan. Yang besar. Yang kecil. Apa buat tu? Kalian mendapat kau. Kita mendapat kau. Yang kecil. Yang si kecil ni. Habiskan tu. Yang si kecil. Okey. So alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah. So untuk yang cari telur ayam kampung asli untuk kita, masih aku hold dalam penjualan, okey. Untuk telur saja aku hold dalam penjualan. InsyaAllah doakan aku untuk open lagi satu tapak. Alhamdulillah, dalam proses aku pun dalam berbincang dengan aku punya ada abang kat aku ni, alhamdulillah, untuk ayam daging tu pun masih study, okey. InsyaAllah. So ini adalah tu dia barang induk lepas sendiri. Okey, kenapa kita sentiasa bersihkan? Kerana kita hendak mencegah dan menjaga kesihatan ayam kampung kita. Alhamdulillah, padu